telur pun ada lagi noh. Nampak tak? Ha tu. Apa kita nak cerita kat sini? Ni kotak ni ada ruang herba kita noh, kotak herba nampak. Pelbagai jenis herba lah kita tanam kat sini. Jadi nak balik sementara nak naik rumah tu, kita main petik tadi lah nak buat ulam ke apa rasa tering-tering noh. Tapi kena tak ni? Bunga hijau macam ni. Daun dia hijau macam ni. Wih, buat ulam sedap ni. Ni bunga apa? Kunyit ke temupauh? Tengok dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ni bangun letih sikit noh. Mungkin semalam makan macam-macam sebelum tidur, makan lewat noh. Jadi mulut kita bau busuk noh. Sebenarnya yang busuk tu bukan mulut kita, tapi dari dalam perut ni. Dalam perut yang keluar busuk tu. Lepas tu di atas saranan mak saya noh, dia kata nasihat saya suruh detox noh. Detox ataupun kita detox perut ni kita panggil juga julap noh, julap. Julap. InsyaAllah jom kita tengok kaedah dia paling mudah. Sebelum tu jom kita tengok dulu herba-herba yang ada di laman herba kita. Ni laman herba noh. Memang kita tanam kat tangga noh supaya senang lah kita nak naik tu, kita nak tengok, kita boleh pilih herba-herba yang betul-betul segar noh yang ada kat sini. Ni antaranya ialah kunyit noh. Pokok kunyit. Ni bunga dia ni. Bunga dia ni rare. Memang cukup bagus khasiat dia. Boleh tengok kat sini noh. Banyak khasiat dia. Memang sedap lah. Sesuai untuk wanita. Nampak tak? Tu dia. Ni line merah nampak. Dia ada line merah. Ni temupauh noh. Tapi kalau nak kena kunyit dia tak ada line nampak. Dia hijau semua noh. Lagu tu beza dia. Bawah ni pula kita tengok. Ni. Ni cekok ni pun nampak? Kalau kita buat ulam saja pun memang sedap noh. Nampak tak? Dia khasiat dia pun boleh tahan juga banyak noh. Boleh tengok kat sini. Ni senarai dia ni. Antaranya untuk buang angin dan untuk luka bengkak dan untuk awet muda pun bagus noh. Ada orang juga panggil juga dia ni pokok kencur noh. Tapi kita sini panggil cekok lah. Nampak pokok dia macam ni nampak. Sedap ni tara ni buat ulam ni. Okey. Jom kita tengok lagi. Ni tara ni gebu ni. Sedap ni. Ni buat kabu, makan buat ulam saja sedap noh. Ni sirih Cina. Dia rasa seakan-akan kaduk tu noh. Khasiat dia pun boleh tahan juga banyak antara untuk sakit urat sendi dan juga untuk masalah kolesterol dan darah. InsyaAllah banyaklah manfaat dia ni. Gebu tu. Gebu lagu ni sedap lah. Betul dan banyak lagi lah. Okey, jom kita masuk balik bab detox kita tu. Untuk detox pula insya-Allah mudah aja noh. Ada orang kata detox ni kita kena pakai daun sana lah dan pelbagai lagi lah noh. Tapi untuk paling mudah sekali kaedah dia kita ambil asam jawa noh. Asam jawa kita bubuh setengah gelas macam ni. Asam jawa tu bubuh setengah gelas ni. Lepas tu bubuh gula sikit kalau nak bubuh, lepas tu bubuh garam sikit. Lepas tu kacau air panas noh. Air panas penuh ni. Kacau, pilih hari yang baik kita minum noh. InsyaAllah dia akan cuci usus kita tu. Okey, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.